Hai bangsa Johor, korang tahu tak sebenarnya Kerajaan Negeri Johor menyediakan pelbagai inisiatif pendidikan untuk anak Johor. Bukan setakat pinjaman pelajaran, tapi macam-macam bantuan lain yang memang direka khas untuk bantu korang belajar dengan lebih selesa. Daripada bantuan tunai one-off, bantuan pendaftaran, hinggalah ke bantuan komputer riba. Semuanya bertujuan memastikan setiap anak Johor dapat akses pendidikan berkualiti demi masa depan yang lebih cerah. Jom, saya kongsikan beberapa bantuan yang korang wajib tahu. Kerajaan negeri melalui Yayasan Pelajaran Johor YPJ menawarkan insentif mahasiswa anak Johor IMAJ iaitu bantuan tunai one-off RM200 kepada pelajar yang lahir atau menetap di Johor sekurang-kurangnya 5 tahun. Inisiatif ini terbuka kepada semua mahasiswa yang mengikuti pengajian sepenuh masa di IPTA, IPTS, institusi di bawah KYPJ atau matrikulasi. Paling menarik, tiada had pendapatan ibu bapa ditetapkan. Jadi, selagi korang memenuhi syarat, korang boleh memohon dan permohonan pun mudah sebab semuanya dibuat secara dalam talian. YPJ juga menyediakan skim bantuan pendaftaran bernilai RM500 khas untuk mahasiswa anak Johor yang memulakan semester pertama di peringkat asasi, sijil, diploma atau ijazah sarjana muda. Skim ini dibuka untuk pelajar yang menyambung pengajian di IPTA, kolej di bawah KYPJ atau kolej matrikulasi. Namun, untuk skim ini syaratnya khusus untuk pelajar kategori B40 sahaja tau. Untuk mahasiswa anak Johor daripada keluarga B40 yang belum mempunyai peranti, YPJ menawarkan bantuan laptop siswa Johor. Bantuan ini khas untuk pelajar tahun 1, semester 1 bagi peringkat diploma atau ijazah sepenuh masa di IPTA atau IPTS. Program ini dilaksanakan dengan peruntukan khusus supaya pelajar B40 mempunyai kemudahan komputer riba untuk pengajian mereka. Selain YPJ, Kerajaan Negeri turut menyediakan pelbagai bantuan tambahan lain seperti bantuan tunai one-off RM200 Malaysia untuk pelajar tingkatan 6 dan asasi anak Johor, stationery kit SPM bagi membantu calon SPM membuat persediaan peperiksaan, makanan percuma untuk semua calon SPM 2025 sepanjang SPM berlangsung juga sebahagian daripada inisiatif pendidikan tambahan negeri. Semua usaha ini bukan sahaja meringankan beban pelajar dan keluarga bangsa Johor, terutama dalam kalangan B40, malah memastikan anak Johor menerima pendidikan yang sempurna, seimbang dan berkualiti. Jadi jelas, Kerajaan Negeri memang sangat komited dan inklusif dalam memastikan setiap anak Johor berpeluang belajar hingga ke peringkat lebih tinggi tanpa terbeban. Kalau korang tengah belajar atau ada adik, sepupu atau kawan yang mungkin layak, pastikan mereka tahu tentang semua inisiatif ini. Komen sikit korang belajar di mana sekarang. Jangan lupa like, follow dan share media digital Johor, okey? Maju Johor, agenda kita.